Harga musangki sekarang dah tak macam dulu. Kalau dulu kita nak beli musangki tu nak kena fikir banyak kali. Tapi sekarang ni 1 kilo dah jatuh bawah RM20. Kenapa tiba-tiba harga musangki jatuh mendadak? Yang pertama adalah disebabkan fenomena tsunami durian. Tahun ni cuaca buat kejutan sikit. Kalau dulu buah luruh ikut negeri, tetapi kali ni pokok dekat Rauk, Johor, Perak semuanya berbuah secara serentak. Pokok lama berbuah lebat, pokok yang baru ditanam 5 ke 7 tahun lepas pun dah mula keluarkan hasil. Jadi bila pokok banyak mengeluarkan hasil, pasaran memang melimpah luah dengan durian lah. Dan yang kedua adalah disebabkan permintaan dari China dah semakin berkurang. Sebelum ni hampir semua musangking yang grade cantik ni dihantar ke China, tapi kali ni ekspor perlahan. Jadi bila ekspor tu perlahan, stok pun berpatah balik ke pasaran tempatan. Jadi sebab itulah rakyat Malaysia dapat makan buah yang lebih baik. Kesimpulan dia, inilah rezeki terpijak rakyat Malaysia. Kalau dulu orang kata musangking ni T20, sekarang ni dia dah jadi marhain. Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.